Yo, welcome back to my YouTube channel. Pergi kedai membeli Perkasam, and this is the real Azam. So, konten apa saya nak buat hari ni? Hari ni adalah hari pertama untuk misi takluk Gunung Kinabalu. So, misi pertama ini saya akan training selama 10 bulan, dan tahun depan saya akan naik Gunung Kinabalu. So hari ni saya dah start training sebab saya nak fit. Kita jumpa sekejap lagi. Let's go! Yo, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. So, konten apa saya nak buat hari ni? Hari ni saya nak naik Gunung Tama Serian. So, sekarang kita dah start naik. Sekarang pukul 6.36. Okay, so kita akan mula naik Gunung Tama. Ui, licin ni. Penat ni. Jauh lagi ke? Weh, hari Sabtu masa untuk tidur. Siapa ajak? Kalau tidur masa ni, aduh kan. Seronok. Oh, becak kat ni. Ya? Ui, terasa kat hati tu. Terasa kat hati tu. Dah lah tiket flight bird ni. Anggap ni floating market lah. Tak warm up apa semua ni. Tu jalan kita tak ada warm up ni. Megah dah ni. Stamina aku dah habis dah semalam main bola. Macam ni berapa jam naik, Martin? Sejam Allah. Ada pondok sana itu kebun lada saya. Tempat rehat kah? Belum ada ke? Lada buah belum buah. Ni faham. Itu kalau kita pergi inspection sini, dicontohnya kalau kau kena dengan ni yang kau. Pusing. Kutu aku.
Oi. Buang hajar dia. Bagi tahu lepas kau terkejut bagi tahu lah apa. Aku dah lah keren lagi aku ni, tak boleh nak melompat. Ada lagi ke? Boleh naik. Ni buat atas kah? Buat atas. Buat pondok? Bukan, yang ada. Oh. Ramai orang ni kah? Dari pukul 5. Ni dah macam naik gula-gula balu ni. Ni betul-betul training ni. Ini yang ada puncak ni. Estimate 1 jam, tak sampai 15 minit dah sampai. Ini tu benda taram. Oh, cerah ni muka aku sini. Oh, baik tu. View belakang. Oh, ni tu kapek. Ikut lah. Sampai sini ikut. Ya, cukup lah. Kira kau cari ni. Kami dah dapat view lah. Dapat view Minta balik RM15 ni. Oh, senang kerja kau. Ha? Ni tak chill dia buka button. Tak apa ni Am, boleh ni. Easy ni Am. View ni cantik guys. View ni cantik. Konten juga. Tu buat azam tu. Apa nak selfie? Apa? Sekejap. Rasa pula kawan tengah buat konten. Okey je. Muka kita orang lah naikkan rating tau. Kau tak apa? Sabar. Follower Gambar. ramai ni. Gambar. 1, 2, 3. No. Tak habis lagi. Let's go. Wah, sini atas ni lagi cantik view kot. Tak ada ni batang-batang ni. Ha, tu awan tu. Dia buat awan tu. Pembikinan awan. Just like this is fun. Everything ya? Kan? Ni ha? Tak ada cantik ni, tak cut. Relax je. Ui. Relax je. Apa tu?
nampak. Itu apa? Oh, dah nak gambar. Oh. Nampak. Saya rasa atas tu kot. Kan? Saya rasa atas tu kot. Dia punya tu. Ha. Tapi mustahil lah Widi. Tak sampai lagi sejam. Ha. Widi? Tak pasti lah Widi. Kau buat tak nampak ke Azam tu? Ni nak kabut. Kabut. Kau buat tak. Kau buat tak nampak tu tak tengok lah kamera ni. Saya tak kabut-kabut je. Pergilah kan dengan sama rumput tu. Oh, ni lawa. Ni lawa. Boleh. Ya Allah, bercakap terusan ya. Tidak alam lain sekarang ni. Yang ni pun tidak ramai. Menyesal lagu ni. Baik duduk rumah. Orang tidur. Kita pergi hiking. Oh, atas tu baik bang. Atas tu. Atas tu baik. Ha? Sekejap. Tadi yang aku ambil di gelap. Kau tak main brightness. Dah main brightness dah. Sebab gelap ni. Saya tak bijak. Cik. Saya tak bijak. Kalau pasal tak tunggu balik. Ganti. Batas tumbuh hilang berganti. Ada masalah lada tu ke? Kalau pasang ni, kau tinggal kat sini. Tunggu sampai tumbuh balik kan. Sorry. Kau ambil gambar tu. Yes, so cuma nak share sebab apa saya nak training hiking ni. Sebab satu ni, tahun depan saya dah booking untuk naik Gunung Kinabalu. So saya rasa untuk tahun depan maybe saya dah boleh start training untuk hiking dan juga try untuk fitkan saya punya fitness and everything lah. So I will try my best. Let's go. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Di esok hari, tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asli, mengais validasi, dan aku pun hadir seakan paling mahir
menenangkan dirimu yang merasa Siti Stella Siti Nordayang Stella Maimunah. Kita panggil nama dia Siti lah pasti. Itu kalau kita panggil. Itu kalau kita panggil. Kalau Afam panggil Siti, kau tengok apa hal? Kau dah kenapa? Dia cakap. Nakitin! Kena muka aku tarik-tarik Jadi kalau apa Stella ada kat office dia Stella. Dia senyap lah. Dia senyap. Kepada Stella, kalau tengok video ni Stella, Afa mengumpat. Aku akan buktikan kat Stella. Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, menyapa sudut mata, hafal rupanya. Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Jauh je. Kang hilang kapet ni kang. Samarahan. Sakit dan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Oh, malam hangat tapi Lah sama. Lah sama. Berapa minit? Apalah sama. Kat traffic light. Dah dia buka ke jalan. Jahanam betul. Tadi dah embun dah. kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia. Melesat tepat di titik kelemahanku, letaknya di hatiku ini. Terbaik tetap selalu ada singgah sana, tempat untuknya. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi hanya dia? Malamnya hangat tapi ku terjaga, hanyalah dia, si pusat kecewa. Lawan ke? Betul. Yang ni ada ni. Betul. Apa belimbing?
Keren. Mana PD ni? Tak nampak dah ni. Kita meeting kot. PD? Meeting apa kan? PD? Jadi kat jangan sampai sini je. Ini dia. Tak ada dah. Tak bangun kak. Woo! Sikit lagi. Hi guys. Welcome to Nama saya Jen. Ini adik saya. Oh adik. Merasakan apa yang kau rasakan. Oh iya sih. Kasih aba-aba kalau udah siap. Coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau test, dia mau ku atau mau catch. Finally, setelah 1 jam 20 minit. So, dia punya track agak mencabar sebab semua mendaki je, mendata pun kurang. So, kalau korang tengok view, lawa guys. Tengok lawa guys. Nampak. Oh, kaki saya dah penat dah guys. Setelah beberapa bulan tak hiking, sekarang buat hiking balik, lawa guys. So kalau korang boleh tengok, ramai yang dah naik atas, dah sampai ke atas. This is view. Tengok aku. Kata-kata sikit bang. Apa pendapat kau gunung susah? Dia bak kata orang-orang lama ni, gunung ni gunung lah. Itulah. Tak memberi manfaat langsung. Baik aku cakap dengan pokok. Alright gang, so kita dah sampai di puncak Gunung Tamasrian. So kalau korang boleh tengok kat sini, dia pemandangan dia adalah view Kapet. So perjalanan daripada bawah naik atas dia mengambil masa dalam 1 jam 20 minit. Itu pun slow-slow sebab dia punya track agak boleh tahan sebab dia mendaki, tak ada yang mendata.
So saya bergerak daripada Kuching tadi pada jam pukul 4 pagi sampai dekat sini 6.30. Agak lambat sikit sebab nak singgah sekejap, nak beli barang, nak pergi buat benda yang sepatutnya lah. So itu saja konten saya pada hari ini. Jumpa lagi. Bye bye. So guys, kita dah kembali ke checkpoint dekat bawah, and now kita sekarang akan on the way balik. So hari yang sangat memenatkan. Kita lama kat atas tadi, saya rasa dalam 3 jam 4 jam kot, sebab kita relax kat atas, makan apa semua. So now kita on the way balik, dan balik lah. Okay, Cik, masa Cik. So, hingga kita berjumpa lagi di next content. Ciao.